Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Kembali lagi bersama saya, Azwar Haziq, kru dari Sri Aman Channel. Pada hari ini, 23 Januari 2026, saya akan membawa anda semua menerokai dunia pembuatan snack di kilang krepek Fas Banting Selangor. Kita akan lihat bagaimana bahan mentah diproses sehingga menjadi krepek yang rangup dan enak. Mari kita saksikan bersama. Jom. Kedua-duanya bekerja. Kentangnya hanya sesuai untuk buat bersambal saja, bercili saja. Untuk buat keripik tu dia tak cukup cantiklah warna ni. Ini mesin kupas. Selalunya tadi akan pilih ubi yang potongan dia agak apa, dia punya bentuk dia lurus dan juga potongan dia tak lebih daripada sekat. Masuk dalam mesin ni dia akan kupas satu ni. Assalamualaikum, saya Azwar Haziq, kru dari Sri Aman Channel. Bersama saya ialah Encik Fazli, salah seorang pengusaha kilang Fas Krepek. Saya ada beberapa soalan yang ingin diajukan. Sejak bilakah kilang ini beroperasi? Kilang ini mula ditubuhkan pada tahun 1983 oleh ayah dan ibu saya lah, Haji Mahmudin dan juga Hajah Penina. Bagaimanakah sambutan orang ramai terhadap produk yang dihasilkan? Kalau pada peringkat awal, keripik itu tak semua orang makan. Sebab produk ni produk tradisional, produk kampung lah maksudnya. Alhamdulillah kalau sekarang ni hampir semua lapisan masyarakat makan. Tak kira pelbagai bangsa pun makan. Sejauh manakah pasaran produk ini berkembang? Kalau pada masa sekarang kami tumpu kepada pasaran domestik seluruh Malaysia, Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Kalau tahun 2004 tu kami ada ekspor keluar ke Australia. Itu saja, terima kasih. Okey, sama-sama. Dengan itu, berakhirlah sudah sesi tinjauan kami di kilang krepek Fas. Memang rambang mata melihat berbagai jenis krepek yang ada di sini. Semoga lebih ramai lagi usahawan yang akan menceburi perniagaan produk tempatan. Sekian itu sahaja liputan saya pada kali ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kilang Fas Krepek dan anda semua yang sudi menonton. Saya Azwar Haziq. Assalamualaikum dan bye.